Krepek ni yang boleh dapat hanya setahun sekali saja, iaitu berbuah pada musim tahun baru Cina. Lepas tu dia dah hilang. Krepek ubi ngaku. Krepek ni memang viral bila tiba musim musim tahun baru Cina je. Tapi dia kalau korang nak tengok, korang boleh pergi dekat channel you tu, dekat channel aku. Wow, dia sedap korang. Tengok ni. Bau dia wangi. Bau dia memang sedap. Rasa dia pun enak. Nipis je, rangup-rangup. Macam krepek kentang pun ada. Tapi dia krepek ubi ngaku. Cuba kita rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Dia lebih kurang macam kentang juga, berlemak. Tapi dia ada kelat-kelat sikit dekat hujung dia. Jadi korang kena dapat cepat krepek ubi ngaku ni, sebab dia hanya ada pada tahun baru Cina yang akan datang tak lama lagi. Lepas tu nanti ubi tu dah tak ada dah. Nak cari kat pasar raya pun dah tak jumpa dah.